Apa ni kak? Inilah kek bunga cinta dari Mama Sap. Oh ni kek. Ya, inilah kilang Mama Sap kita. Ni kilang memasak. Ya. Wow. Dekat sinilah kita buat semua jenis kek. Semua jenis kek. Ni semua ni. Ya, kita ada saiz 7, kita ada saiz petak. Saiz petak pun ada. Ada, dengan kek whole pun ada. Ini salah satunya. Semua kita buat fresh tau. Fresh Jom lagi. saya tunjukkan dekat dalam. Ada founder Mama Sap. Founder. Oh ni founder dia. Ya. Yang inilah bahagian production topping kita. Bahagian production topping. Dekat sini adalah bahagian production topping. Tengok ni, banyak kan kek. Dekat sini setiap hari kita akan produce kek setiap hari. Order hari ni, dapat hari ni. Ini kek coklat, yang ini kek red velvet. Kalau red velvet ada dua jenis topping. Kita ada red velvet standard. Ni standard dia. Yang ini standard kita akan drizzle dengan Mama Tella. Matella tu apa kak? Ini adalah hazelnut. Hazelnut. Yeah. Oh. Lepas tu dekat atas dia ada cheese. Oh ni cheese dia ke? Ya, betul. Abang ni tengah buat adalah kek kita, tapi ni bersih red velvet. Meriah kak. Ni dari depan ni sampai sini pun buat juga Betul. kak. Yang ini kita panggil red velvet Mama Tella. Red velvet Mama Tella. Ya. Yang ini kita letak bawah dia cheese. Penuh. Oh, penuh Lepas kak. tu atas dia Mama Tella penuh. Ni tengah buat apa kak? Ini adalah kek Hesisino cheese. Yang ini adalah untuk orang yang tak makan cheese. Top seller kita adalah extravaganza. Layer pertama kita iaitu white chocolate. So layer kedua untuk extravaganza adalah cheese. Ini adalah lapisan ketiga untuk extravaganza. Ni lapisan ketiga kak? Ya, coklat ganas cair. Kita dekor dengan coklat run. Kek kita tak ada bahan pengawet. Tak ada bahan Ya, pengawet. sebab tu kita run setiap hari. Ini adalah adunan hair sisi. Ui, berkilatnya kak. Ya, sebab kita pakai bahan premium. Bahan premium. Yang ini adalah brownie standard legend kita. Oh. Kenapa kita panggil legend? Sebab Sebab apa, ini antara kek yang awal daripada rumah lagi. Mama Sap memang first adalah jual brownies. Yang ni kita drizzle dengan butterscotch. Dengan butterscotch. Kita ada surprise delivery juga tau. Surprise delivery juga? Ya, kita ada yang ini. Yang ini ada? Kita ada yang ini. Yang ini ada? Dan kita ada yang ini. Ini? Ya Allah, besarnya kak. Ya, yang ini kita boleh custom tau. Tebal betul kak ni. Okay, so yang tak suka manis boleh ambil carrot cake kita. Sebab dalam dia penuh dengan kacang dengan carrot. Kek Victoria sandwich cake kita. Kek Victoria. Ya. Ya. Setiap layer kita akan letak cheese. Dan kita letak raspberry. Yang specialnya kita buat sendiri kita punya Rochelle strawberry. Yalah, saya nak bungkus semua ni yang tadi. Boleh? Oh ni dia, saya punya kek kak. Yeah. Kak, kalau saya datang warehouse boleh? Untuk orang yang jauh macam mana pula? Jangan risau. Kita ada 180,000